Okey, Terengganu. Siapa sokong kanan? ESR, say ho! Tak dengar. Siapa sokong kanan? Say ho! Tuan-tuan dan puan sebelah kanan Asmoto. Siapa sokong Kelantan? Say hey! Terengganu, are you ready? Tahniah ucapkan kepada lane kanan. Tahniah dengan catatan 6.303 saat. Hadiah daripada Monceh Bandel RM7,878. Oh, belum lagi. Ada satu lagi. Dua kali. One more. Dua kali bukan sekali Lagi sekali. Satu lagi battle. Share sikit bang, live bang. Share sikit bang. Tadi ada kemenangan berpihak kepada ESR untuk lap yang pertama. Kita nak try tengok game yang kedua. Game RM7,878.78. Terima kasih kepada Monceh Bandel yang telah pun menawarkan hadiah jackpot ini. Terima kasih Monceh Bandel. Dan ini adalah ESR daripada Perlis. Dan joki yang ada bertanggungjawabkan untuk mengendalikan jentera ini adalah Pak Tam. Dan kali ini merupakan Asmoto daripada Rantau Panjang Kelantan. Dan kalau tidak silap saya pernah mendapat kedudukan 5 terpantas tempoh hari. Masih lagi terlalu awal untuk kita perkatakan. Kita ada 2 round. Sebentar tadi ESR telah memenangi round yang pertama. Dan kali ini kita akan membuat round yang kedua. Tuan-tuan dan puan, kami bawakan kepada anda Best of 2T akan bertemu dengan Best of 4T. Dan seandainya sebentar lagi Asmoto pula yang menang, mungkin akan ada perubahan. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kami ucapkan kepada MSC Motorsport dan juga Koperasi Pemotoran Negeri Terengganu yang turut sama menjayakan acara kita pada minggu ini. Dan kita juga pada malam ini kita turut bersama Tuan Haji Rosli. Terima kasih Tuan Haji Rosli kerana sudi bersama kami pada malam ini. Terima kasih kepada RK Takan Sukucin. Terima kasih kepada Gulf Western Oil, Taikom Racing dan juga Tim Sun Tire. Tuan-tuan dan puan-puan, share. Kita nak view 10K malam ni. Kita nak view 10K pada malam ini.